Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi untuk sesi perkongsian ilmu berkenaan dengan UBBL lah. Okay, so pada kali ini saya akan berkongsi mengenai kumpulan maksud bangunan. Okay, so sebelum sesuatu bangunan itu dibina, maksudnya sebelum masuk peringkat design stage ni, perkara pertama yang arkitek perlu tahu adalah apa yang hendak dibina. Okey, apa yang hendak dibina. Selepas itu, barulah kita boleh tahu apa keperluan untuk kategori bangunan itu. Jadi, di dalam UBBL ni, perkara pertama yang kita perlu tahu adalah kumpulan maksud dulu. Okey, kumpulan maksud kita nak bina apa. Okey, kalau kita rujuk kepada jadual kelima, okey, jadual kelima UBBL, okey, ada 8, okey, 8 jenis kumpulan maksud. Okay, keperluan kumpulan maksud itu terletak pada Undang-Undang Kecil 134 lah. Okay, so dia punya kategori bangunan dia kita boleh tengok dalam jadual kelima UBBL. Okay, kalau kita tengok kat sini, kumpulan maksud pertama ni adalah kediaman kecil. Kediaman kecil ni apa? Rumah tempat tinggal persendirian yang berasingan atau berkembar atau teres. Okay, itu adalah di bawah kategori kediaman kecil, kumpulan maksud pertama. Okey, ini straightforward lah. Rumah teres, rumah kediaman sendiri ni dia akan jadi kediaman kecil. Okey, untuk kumpulan maksud kedua adalah institutional. Okey, apa kategori yang di bawah institusi ni? Hospital. Okey, kalau kita mention hospital, sekolah, kolej, perpustakaan, rumah rawatan, okey, dah banyak lagi lah. Semua kategori ini adalah di bawah kategori institutional. Okey, kumpulan maksud yang ketiga adalah kediaman lain. Kediaman lain ni dia adalah tempat tinggal. Okey, tempat tinggal bagi masuk kediaman selain daripada kumpulan 1 dan kumpulan 2 tadi. Okey, contoh apa? Hotel, asrama, dom, pasapuri, apartment servis. Itu adalah di bawah kategori kediaman lain. Okey, untuk kumpulan maksud keempat pula adalah pejabat. Pejabat ni straightforward lah. Okey, maksudnya apa saja urusan pengkeranian, maksud pentadbiran, okey, itu adalah pejabat. Ni dia tak banyak sangat tricky lah. Okey, kumpulan maksud yang kelima pula adalah kedai. Kedai ni biasanya dia ada urusan jual beli lah. Okey, seperti kedai-kedai biasa yang jual, kedai makan, kompleks beli belah. Okey, ni kadang-kadang ada orang confuse ni. Kenapa kompleks beli belah dia jatuh bawah kategori kedai, bukan tempat perhimpunan? Padahal orang ramai datang kan? So ini antara yang kita kena faham lah. Okey, kompleks beli belah ni dia merupakan kedai-kedai di dalamnya. Okey, dia adalah kedai-kedai yang banyak-banyak kedai. Okey, so dia tak akan bertukar kepada tempat perhimpunan. Dia tetap menjadi kategori kedai. Cuma bila dia terlampau ramai tu, dia akan tahulah kedai tu dia jadi mall kan. Dia akan jadi tempat apa kelas 1, kelas A, kelas B, kelas C. Okey. So dia apa cerita pun pusat beli belah ni adalah kategori kedai. Dia tak akan jadi tempat perhimpunan. So itu adalah kategori kedai lah, kumpulan maksud kelima. Kumpulan maksud keenam adalah kilang. Kilang ni straightforward lah. You refer dalam FMA, Factory and Machinery Act tu. So mana-mana kategori bawah kilang, dia adalah kilang. Dia ada perprosesan, okay. So just refer ni lah, Akta Kilang dan Jentera 1967. Okay, section 2. So mana-mana kategori tu akan jatuh bawah kilang. Dan seterusnya ada kumpulan maksud yang ketujuh, tempat perhimpunan. Tempat perhimpunan ni macam mana? Apa contoh dia? Dia memang tempat orang ramai berkumpul lah. Macam saya cakap tadi, pusat beli belahan. Orang ramai datang berkumpul. Tapi pusat beli belah tetap kategori kedai. Okey, untuk tempat perhimpunan ni pula macam mana? Nampak ni, yang berkaitan dengan urusan sosial, rekreasi, pelajaran, perniagaan atau aktiviti lain. Okey, yang tak termasuk dalam kategori kumpulan maksud 1 hingga 6 lah. Itu di bawah kategori kumpulan maksud 7 lah, tempat perhimpunan. Okey, dan kumpulan maksud yang terakhir adalah storan dan am. Okey, storan dan am simple aja, dia tempat simpan-simpan barang. Okey, simpan barang. Okey, contoh store besar, parking kereta, basement, itu adalah kategori
storan dan am. Okey, sebab dia kata termasuk kenderaan. Okey, maknanya dia adalah tempat untuk stor, mendeposit atau meletakkan barang dan bahan termasuk kenderaan. So parking kereta dia falls under storan dan am. Okey. Ini adalah di bawah kumpulan maksud di dalam jadual kelima lah. Okey, kalau kita tengok dalam ni, kalau ni saya pun ada share juga dekat kita punya sistem tu. Okey, kita tengok kat mana. Rujukan interaktif. Okey. Okey, kat rujukan interaktif ni kalau kita tengok, kita buka sekejap Rujukan interaktif. Okey ni. Okey, kita cari tadi kumpulan maksud. Kumpulan maksud mana? Okey ni. Kumpulan maksud bangunan. Okey, dalam ni pun saya dah terangkanlah. Kumpulan maksud bangunan ni dia merupakan pengelasan atau kategori bangunan. Ni langkah pertama lah sebelum mereka bentuk sesuatu bangunan tu dibuat. Once kita dah determine kita nak bina hospital. So kita tahu requirement dia adalah di bawah institusi. Sebab dia ada berkait ni. Itu baru step pertama. Bila kita dah decide nak bina hospital, baru kita akan tengok kumpulan pasif dan aktif dia. Okay, dia sekolah aktif. Okey, macam mana nak tengok jadual ke-10. Hospital saiz-saiz ni, apa keperluan dia. Okey, untuk pasif, kat mana letak pintu api. So kita kena tahu pokoknya tu, perkara asas adalah sebelum nak design, sebelum kita nak tengok apa requirement dia, kita kena tahu apa kita nak bina. Okey. So kalau kat sini kita tengok dasar pengelasan ni, okey, undang-undang kerja 134. Okey, kat sini saya dah mention. Lepas tu kita boleh tengok ada juga prinsip-prinsip penentuan kumpulan maksud. Okey, ni saya ada share. Lepas tu jadual kelima tadi lah. Ini kategori bangunan tadi, 8 kumpulan maksud. And then yang macam saya explain tadi lah, kelebihan kecil apa, institusi apa, okey. Semua ada dalam ni. So, kumpulan maksud ni penting. Kita kena tetapkan dulu awal-awal, kita kena faham. Sebab tidak dinafikan lah. Kumpulan maksud ni kadang-kadang kita confuse. Kita confuse sebenarnya dia jatuh dalam kumpulan maksud mana. Macam saya cakap tadi, mall. Mall tadi mungkin kita beranggapan dia tempat orang ramai datang berkumpul. Padahal dia adalah kedai. Okey. Jadi bila berlaku kekeliruan atau tidak pasti nak jatuh dia bawah kategori apa, mungkin boleh pergi jumpa jabatan berkaitan lah seperti Jabatan Bomba untuk membincangkan. Okey, saya nak bina macam ni, macam ni, macam ni. Inilah saya punya intention dia. Okey, sebenarnya dia ni saya confuse. Dia jatuh dalam kumpulan maksud 5 ke, kumpulan maksud 8 ke, contoh kan. So dapatkan pandangan daripada authority lah. Right? Okey. Saya rasa itu saja untuk pengurusan kali ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa untuk topik-topik lain. Okay, Assalamualaikum.